tu dia gerak. Sini dah pula. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni hao, waalaikum. Saya Farhan Karudin, speaker rasmi Aspirasi Musik Bangsa Malaysia, dan hari ini kita nak menjawab persoalan apakah itu aspirasi? Dan Aspirasi Musik Bangsa Malaysia ini merupakan satu kelab yang berdaftar dengan UKM, di mana kita menyokong dan mendukung segala visi dan misi yang dilaksanakan atau dibuat oleh UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan hari ini bila kita bercakap sahaja soal aspirasi, ramai yang bertanyakan adakah aspirasi ini merupakan satu gerakan politik ataupun merupakan satu kelab kebajikan. Dan suka untuk saya menceritakan bahawa aspirasi ini merupakan kelab yang berdaftar, di mana kita memperincikan kepada 3 perincian, iaitu yang pertama kepada sudut kepimpinan, kedua kepada kemahiran insaniah, dan ketiga iaitu dari sektor kebajikan itu sendiri. Dan maknanya hari ini untuk saya ceritakan kepada anda, aspirasi ini merupakan satu pergerakan ataupun kelab mahasiswa yang untuk membangunkan mahasiswa dalam membentuk komuniti yang ideal di Universiti Kebangsaan Malaysia. Aspirasi, kelab atau pergerakan politik? Yes, aspirasi juga merupakan pergerakan politik. Namun kenapa dan bagaimana aspirasi melibatkan diri dalam politik kampus? Bila kita bercakap soal mendukung aspirasi universiti, mendukung segala usaha misi dan visi Universiti Kebangsaan Malaysia, sudah pastilah segala dasar dan perincian yang dibawa oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, aspirasi merupakan tulang belakangnya. Jadi jelas menunjukkan bila universiti membuat atau merangka satu politik kampus, pilihan raya kampus, kita dari pihak aspirasi juga turut berpendapat bahawa kita harus melibatkan diri untuk menjadikan satu mahasiswa komuniti yang bersifat partisipatif. Dan atas dasar itu kita menyokong segala usaha. Dan bila kita bercakap soal politik kampus sahaja, kita harus faham bahawa ini merupakan perjalanan untuk belajar apakah itu proses demokrasi. Dan tugas kami dari pihak kepimpinan Aspirasi Musik Kebangsaan Malaysia untuk memberikan kefahaman bahawa pilihan raya kampus ini merupakan satu proses demokrasi yang akan mematangkan kita dalam konteks penjajahan minda ataupun dalam konteks memilih kepada keintelektuan berhujah dan berpolitik. Dan suka untuk saya ceritakan sekali lagi kepada anda, apakah pelibatan aspirasi Universiti Kebangsaan Malaysia? Jawapannya benar. Kalau kita lihat hari ini, mahasiswa sahaja boleh melihat kepada pergerakan dan partisipasi aspirasi di Universiti Kebangsaan Malaysia, sama ada melalui program maupun melalui tindakan-tindakan yang menyokong segala usaha universiti. Contohnya, kita telah pun menjalankan kempen Jom Prihatin UKM Prihatin, dan juga kita telah menjalankan kempen UKM Pride dan Saya Sayang UKM. Antara program yang telah dilaksanakan oleh aspirasi sebelum ini, kita ada program seperti Celik Mindah Mahasiswa. Kita juga ada program seperti program Kembaran Islam, dan kita pernah melakukan satu karnival mahasiswa, karnival belia yang dikenali sebagai ekspresi mahasiswa. Dan ini merupakan teras kepada pergerakan aspirasi untuk membawa mahasiswa ke depan dan keadaan kita yang memperolehi atau menimba ilmu keintelektuan yang cukup tinggi. Bagaimana aspirasi bawa saya ke tahap ini? Dahulunya saya bukanlah siapa-siapa, saya tidak mampu berucap, mampu bercakap di halayak umum, dan hari ini saya menyedari bahawa keadaan saya yang mampu bercakap di halayak umum dan juga bergaul bersama mahasiswa. Bila bercakap soal pelibatan saya bersama aspirasi, saya telah pun dilantik sebelum ini menjadi moderator rasmi bagi satu konvensyen hudud kebangsaan, dan ini merupakan satu kebanggaan bagi saya. Saya menimba pelbagai pengalaman yang manis dan juga segala ilmu daripada kelab aspirasi musik kebangsaan Malaysia, dan kini saya merupakan panelis tetap bagi slot ruang bicara di Astro Pendawa TV. Saya berpegang kepada prinsip kehidupan, dan ini merupakan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan yang cukup singkat dalam hidup saya. Kemanisan bersama aspirasi ini membuka ruang dan peluang kepada saya. Saya Farhan Karudin, speaker rasmi Aspirasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pendaulat sebuah perjuangan.